Okay guys, kita dah berkemas, member Jik bawa kunci untuk check out hotel apa semua. Okay, jom kita gerak pagi ni. Sarapan nanti dekat jalan. Kita ikut Andy lah nak sarapan kat mana. Semua dah ready. Yuzi dengan Jik pun dah naik atas check out. Okay, jom kita gerak daripada Krabi to Chumphon. Bye. Okey, tadi kita nak member kita Jik, dia nak bagi kunci kat hotel. Lobby hotel tak buka lagi. Kita kena tunggu pukul 8 Malaysia. Jadi kita sarapan dulu. Okey, jom. Kita kena roti canai dulu pagi ni. Di bandara. Di bandaran. Bandara, roti dan kopi, Krabi 2. Satu lagi dalam pekan. Satu lagi dalam pekan. Ni dia ada. Morning Jik. Morning. Tu dia main cross pagi ni. Lepas main cross dia cuci balik. Tak ikut corner air tergolek. Nayo. Okey, kita settle makan. Semua dah tun. Kita gerak daripada Krabi ke Chumphon. Sampai dekat stesen minyak, mana-mana kita singgah isi minyak, lapak kita makan lagi. Okey, jom. Okey, settle semua, kita makan apa semua. Kita gerak dari sini Krabi to Ranong. Tadi kita berhenti lah, tinggal kat stesen minyak mana-mana kita isi minyak. Lapak kita kopi lagi. Okey, jom. Okey, berhenti dekat Shell. Kita punya bos sakit perut ni. Kita singgah toilet. Okey, perjalanan kita tadi tu dekat situ ada simpang ke Phuket. Kita straight ke Ranong. Tadi ni saya banyak cakap Chumphon, silap, bukan Chumphon. Daripada Krabi ke Ranong. Okey, kita mulai start bagi sambung. Okay, kita berhenti isi minyak dulu lah. Tadi motor member Jik dia dah berkelip dah dia punya minyak. Tapi 20 km lebih. Honda RS 20 km lebih dia berhenti. Okay, kita isi minyak 94. Okay, kita sampai dekat Borabori. Tadi kita isi minyak. Borabori. Oh, Borabori. Ya. Okey, hari ni saya hari ni banyak cakap sikit lah. Sebab kemarin ni memang saya letih, tak ada tenaga langsung. 2 minggu sebelum mai memang fresh betul-betul dengan kerja hakiki, settle hal rumah, settle bak motor, settle insurans apa semua. Pasang cover set, stiker. Tiap-tiap hari 3-4 pagi baru tidur. Okey, semalam saya tidur awal, pukul 12 dah tidur. Hari ni rasa serak sikit. Lebih kurang 150 km lagi lah kita sampai. Sampai mana tu? Nama apa? Ranong. Ranong. Sampai di Ranong. Lagi kita makan dulu ringan-ringan. Tak pun makan berat pun tak apa. Dah nak tengah hari ya. Okey.
Kita tengok kat dalam 7E ada apa. Jom. Dia tandas. Oh. Tandas terbaik. Toilet sini elok lah. Jom. Sekali kita tengok toilet. Andy kata tengok toilet sini elok. Malaysia patut contoh macam ni. Kita rakyat Malaysia, bukan kata kita, saya sendiri pun kadang-kadang tak jaga kan. Okey, baik. Sekali kita tengok toilet dia. Jom. Ya, free. Ini kafe Amazon. Ni kopi dia sedap. Memang terbaik kopi dia. Ni dia toilet dia. Saya pun tak pasti macam mana elok dia toilet. Okey. Jom. Dah terjah tengok. Toilet sini elok. Kita tengok toilet elok. Memang bersih toilet. Masuk 7E je mesti nak ke peti ais. Okey. Udah takkan Red Bull. Buah. Ni kena kopi dah. Kopi ni. Ni dia. Ni kena. Burger segera. Chicken. Okey tu. Ada logo halal. Diiktiraf. Tapi kebanyakan Kita rasa tak ada yang was-was jangan makan. kebanyakan ada barangan halal. Tapi nasi tu semua ada. Ni nasi nasi segera. Ambil perangat boleh makan. Yang ni jangan ambil. Nasi ni jangan ambil. Yang ni jangan ambil Yang ni daging special. Jangan salah ambil. Ni dah. Benda ni apa-apa pun kita kena yakin Okey. Yang tu bah. Okey, yang ni ada dah logo halal. Memang halal. Kebanyakan muslim. Daripada produk muslim, kilang muslim. Okey, jom kita tengok apa yang nak beli. Okey. Dengan para rider. Okey, tu beli burger. Dia pangat dalam tu. Ada microwave. Kita makan burger ni. Burger pun. Burger daging. Ayam ni. Dia dekat. Yang BBQ ni. Makan burger Oh, padu burger dia sedap. Ada makanan ni. Ada. Tu dia, semua makan burger. Sampai dekat Ranong baru kita makan nasi. Sebelah tu pun ada kedai nasi Muslim. Tak apalah, kita jimat masa. Kita terus ke Ranong. Kita makan.
Okay guys, kita dah sampai kat hotel. Kita check in dulu. Nanti petang-petang kita keluar lepak. Ni apa makan apa pun tak lagi. Apa pun kita dah sampai di Ranong. Ni hotel dia. Okey, yang sudi menonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Okey, tu dia bilik hotel. 500 baht. Yang tadi tu salah hotel. Ni baru betul. Tapi saya salah 500 baht pun. 500 baht untuk 2 orang. Okey. Jom kita mandi-mandi apa semua. Okey. Solat apa semua. Okeylah, yang menonton pastikan anda subscribe saya punya channel. Petang ni kita pergi ronda-ronda, mandi, solat, kita pergi makan dulu lah, lepas tu baru ronda. Okey, Assalamualaikum.